Nak makan lauk sedap tanpa perlu memasak, rasa macam air tangan sendiri. Ni, Mak Lun dah jumpa dah lauk ready to eat daripada MG Wow korang. Bila datang mood malas nak masuk dapur tu, korang standby je lah lauk ready to eat ni. Buat stok siap-siap dekat rumah. Sebab tu kali ni Mak Lun repeat order sampai 3 pack terus. Yang ni ayam masak hitam, yang ni pula ayam masak merah, dan kita ada juga ayam rendang. So, untuk hari ni, jom kita try buat ayam masak merah daripada MG Wow. Cara nak sediakan mudah sangat. Koyak, tuang dalam mangkuk, terus makan dengan nasi panas-panas. Tapi kalau korang nak panaskan sekali lauk ni, rendam air panas je. 3 minit dah settle. Nak masuk microwave pun boleh. Memang rasa macam baru lepas angkat daripada kuali tu. Setiap pack lauk ni cukup untuk 2 orang makan. Dari segi rasa memang semua cukup rasa. Masin, manis, pedas-pedas, manja macam tu. Budak-budak pun boleh makan. Dan bukanlah lauk kering semata ya. Ada kuah sekali. Jadi perfect lah untuk kita makan dengan nasi. Memang berselera. Lauk ready to eat macam ni, bukan je boleh standby dekat rumah. Tapi korang boleh bawa juga nak pergi camping, nak pergi umrah, nak pergi haji, pergi bercuti overseas ke kan. So senang. Memudahkan kerja mak-mak. Banyak lagi lauk pilihan yang korang boleh tengok dekat beg kuning tu. Korang pilih je nak yang mana. Grab combo terus tau. Barulah tak rugi.